Okay guys, selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Alright, macam biasalah Okay, korang bersama dengan Abang Lentu Zack. Nampak muka ni kau ingatkan lagu ni Itik Gembo Gembo. Itik Gembo Gembo. Okay guys, seperti mana yang telah pun Abalan cuba rancang-rancang dan janjikan. Okay, hari ni 28 hari bulan Julai 2026. Abalan akan mulakan satu konon-konon macam drama bersiri lah. Okay, satu hari satu video, jarak dalam 5 minit lebih kurang panjang dia. Okay, so Abalan akan bermula bercerita tentang kisah-kisah macam mana Abalan sendiri dalam Itu Zack ni berkecimpung mula aktif dalam dunia seni. Walaupun sebenarnya Abalan ni bukan orang seni pun, tak ada kena-mengena pun dengan seni kan. Okay, kita terus lompat lah ke tahun 1994. Masa tu Abalan bertugas sebagai assistant manager lah dekat sebuah syarikat sepupu lah, Datuk Musa di Kelang. Okay, dia buat tender-tender kerajaan, buat kursi sekolah, buat perabot sekolah dan macam-macam lah dekat Gatri lah, apa semua, dan hantar banyak tempat lah kan, whatever. So tu tak apa, satu hari tu ada satu member ni datang kat Abalan. Lan, aku tahu kau mesti pandai menyanyi. Dia tu kan, kenapa? Ni member dari sekolah rendah, dia memang kenal lah. Sebab dulu masa kau sekolah rendah, kau biasa masuk pertandingan mengaji semua. Kalau kau nyanyi mesti sedap. Dia kata, kenapa? Aku ada member ni, dia kata, dia nak cari penyanyi tapi nak pinjam kau sekejap je. Dia kata, sebab ada satu audition ni nak kena pergi. Dia kata kan, kat mana? Dekat KL. Dia kata, okey lah. Lagu apa kan? Lagu apa-apa je kan. Dia bukan nak cari penyanyi sangat, dia nak band. Okey lah, Abalan tolong lah kan. Tolong lah konon-konon kan So kena dengan hari tu, okey lah, Abalan pergilah kan. Abalan pergi, tapi sebenarnya hari tu sampai sana tak ada audition band pun. Tak ada audition band pun. Kau tahu lokasi dekat mana? Dekat Keramat Wangsa. So ada satu production house, Arwah Abang Rosli kalau tak silap. Okay, Arwah Abang Rosli. So audition lah. Kau tahu siapa yang audition? Yang audition adalah Abang Kia. Okay, Abang Kia, gitaris kumpulan Vagrant. Dia ni tablik dengan cerban dia apa semua kan So okey lah, audition lah kan. Nyanyi lagu, masa lagu apa, tak ada muzik, tak ada apa. Nyanyilah dia lagu Alicat. Andainya aku pergi dulu sebelummu, lagu tu lah kan. Okey lah, lepas tu dah habis apa tu, member pun rupanya tak ada audition band lah. Dia tu okey lah, tak apalah Lan, kalau rasa-rasa kau boleh dapat, carry on lah. Ya ke cakap, okey lah. Okay. Lepas tu masa tu tak ada jawapan lah. Balik macam biasa kan. So 2-3 hari lepas tu Abang dapat satu call lah kan, dekat office kan. Ni Abang Kia ni kata, kenapa bang? Engkau nak jadi penyanyi? Siapa tak nak zaman tu kalau dapat peluang jadi penyanyi kan. Ya Allah, bestnya kan. Okey lah, tapi kau kena datang sini lah, kita sembang balik macam mana dia term semua kan. Masa tu seorang Itu Zack semua tak ada. Okay, Abang seorang. So sampai sana, pendekkan cerita, dapatlah peluang tu kan. Tapi dengan syarat lah, sebab Abalan ni tak pandai apa pun tak tahu kan. Tempo tak tahu, apa tak tahu. Sebab kita bukan orang muzik kan. Pasal dulu sekolah agama. Background lepas sekolah agama tu sambung masuk college buat computer study kan. Tak tahu apa pun kan. So memang tak mengejar lah. Tapi kalau peluang jadi penyanyi tu dapat, memang grab lah kan. So okey lah, kau kena ikut aku setahun, dia cakap. Sambil berlatih semua. Tapi kau kena tinggalkan kerja kau lah. Ya ke bang? Ya, dia cakap, nak tak nak? Nak kan. Nak. Ikutlah dia setahun. So dalam masa setahun tu ikutlah dia buat tablik, ikut tablik dia, apa kata sambil belajar kan. Okay, sambil belajar apa ni, sambil belajar nyanyian lah, bidang-bidang nyanyian apa semua kan. Okay, so lagu pertama yang Abang Kia ciptakan adalah lagu Berdendang. Ling 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 tegeling geling, ling 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 tegeling geling. Seorang lah masa tu buat demo lagu tu kan. Kemudian selesai lagu tu siap, kita janjikan lah satu lagu je. Okay, lagu Berdendang tu kan. So dekat situ kan, dekat tu ada artis-artis lain. Kita ada Saiful Umbrella pun ada. Masa tu tak ada grup-grup Umbrella, semua tak ada. Ada Ninda The Crown, kemudian ada Rifa Razia, ada Aris Ariwatan, semua duduk dalam satu production house tu lah. So Abang Kia ni dia cuba buat satu material yang mana dia cek penyanyi lah. So amalan orang dia lah. So kena lah, bawa lah merata pergi jaja-jaja ke sana sini kan. Sana sini tak dapat. Last kali dia jumpa abang BPR dekat Sony Music. So kena audition lah kan. Audition sekali lagi depan abang BPR kan. Nyanyi sedap kau nyanyi ni. Muka pun ada ni. Dia kata muda bujang kan. Muka jambu lagi masa tu. Muka jambu kan.
Okay, so dapatlah. Bila dapat tu, Abang Awang tanya satu soalan. Kau rasa kau boleh nyanyi seorang ke? Alamak, masa tu berfikir kan, aku ni dengan pemalu apa semua kan. Okeylah macam ni. Kalau kau rasa kau tak boleh nak nyanyi seorang, abang galakkan kau cari grup. Sebab sekarang ni tengah top grup ni. BMG dah ada grup kan, KRU dah ada kat AMI apa semua, BMG ada Nico semua kan. Kalau buat grup ni cantik dia kan. Cari yang muka lebih kurang macam kau ni, jamu-jamu macam kau, tinggi lebih kurang macam kau dia tu. Kan. So itulah dia. Itu yang dapat berkenalan nanti dengan Arwah Fendi, dengan Jeb, itu Z apa semua kan. Kat situlah punca dia nanti. So okay, untuk sambungan seterusnya, macam mana belum boleh kenal Jeb, macam mana boleh kenal Arwah Fendi, kita akan sambung besok dalam episod kedua. Okay guys, thank you so much. Kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Peace.